Okey, hari tu aku ada beli satu gimbal One Asus di dalam TikTok Shop yang berharga dalam RM79 saja. So, jom kita unboxing gimbal ini. Bila buka kotak dia, korang akan nampak satu buku manual. Kemudian korang akan dapat kabel untuk cas stabilizer dan korang akan dapat stabilizer. Wow, bentuk stabilizer ni One Asus ni sangat menarik. Alright, dekat sini bahagian lock. Bahagian lock ni untuk korang lock dekat bahagian tersebut untuk korang letak handphone korang dekat atas tu, bagi supaya ia nampak stable. Dekat bahagian ni korang boleh tolak ke atas dan ia boleh menjadi stick untuk selfie kamera. Dan kemudian bawah ni korang boleh buka kaki 3. Menarik bukan? Stabilizer One Asus ini. Kemudian dekat sini bahagian on off untuk stabilizer dan juga bahagian untuk cas stabilizer ini. Dan kemudian korang akan lihat holder untuk korang letak handphone korang dekat sini. Kepada korang yang berminat untuk mendapatkan stabilizer One Asus ini, korang boleh klik saja dekat link produk yang berada di dalam video ini.